Petaling untuk jual ikan yang aku dapat semalam. Aku jumpa seorang brother ni, dia nak beli ikan aku dengan harga sekian-sekian sekilo. So sekejap lagi kita tengok lah berapa nilai dua ikan yang kita dapat. Patin lawang dengan patin sangkar lepas. InsyaAllah. Alhamdulillah aku dah sampai. So aku tunggu dia dekat kedai makan Mak Ngah. Kita tunggulah. Tak tahu lagi berapa minit ataupun lagi berapa jam dia nak sampai. InsyaAllah minit ikut. Harap macam tu lah. So tunggu je lah sekejap. Okey, dah nak sampai. Alhamdulillah selesai dah jualan kita hari ni. 2 ekor tu sebanyak so inilah duit kita dapat 2 ekor tu. Alhamdulillah. So malam ni kita turun lagi, doa-doakanlah ada lagi ikan besar untuk kita mempersembahkan untuk demo semua, InsyaAllah. Assalamualaikum.